Hari Buntar. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan petikan daripada ayat Al-Quran dari surah Hud ayat 88. Allah firman, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kenyataan bahawa apa yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan semata-mata mahukan kebaikan sekadar yang termampu oleh saya selaku ahli legislator, dan saya serahkan urusan ini kepada Allah atas apa jua keputusan yang akan dibuat dalam pengundian dengan penuh rasa insaf dan bertanya kepada dhamir hati kita dan bukan sekadar mengikut-ikut apa yang diminta kepada kita. Saya mulakan dengan memetik tulisan Muhammad Hamidullah tahun 1908-2002 dalam bukunya yang dijadikan rujukan di Barat dan juga di negara Islam, yaitu The Muslim Conduct of State. Bukunya bercakap tentang kebebasan dan kemerdekaan antaranya. Dengan saya memetik dengan izin, independence is defined as the non-existence of any external power to enforce its will upon the state. That is an independent sovereign. In another word, it is the rights of the state to administer all its internal and external affairs in such a way that it is neither controlled nor interfered with by any foreign power. Negara bebas dan berdaulat didefinisikan sebagai tidak wujud mana-mana kuasa luar memaksa kehendak dan masa depan negara itu, yaitu sebuah negara merdeka dan berdaulat. Dengan kata lain, ianya adalah hak negara untuk mentadbir dan mengurus hal dalaman dan luaran tanpa campur tangan dari mana-mana kuasa luar. Bermula dengan kenyataan itu, Tuan Speaker, pada pengamatan kami, khusus daripada Parti Amanah Negara dan umumnya daripada Pakatan Harapan, bahawa TPPA bukan sekadar perjanjian antara negara berdaulat dengan sebuah negara berdaulat, tetapi TPPA pada isi kandungan dan hakikatnya adalah perjanjian antara negara berdaulat dengan kepentingan syarikat multinasional yang asasnya adalah untuk mengaut kepentingan semata-mata atas risiko kepentingan nasional dan maruah negara. Tadi Pak Menteri telah memberi pantun supaya kami tidak hanya melihat yang di luar sahaja. Saya ingin membalas pantunnya. Jangan dilihat dipandang sisi, jangan pula bergesa-gesa, bukan kerana kulit atau isi, tapi membela maruah negara. Tuan Speaker, kita tidak perlu mendefinisikan penjajahan hanya dalam konteks militeri. Sejarah kita telah membuktikan perjanjian Pangkur 1874, negara kita sudah pun dijajah hanya dengan tanda tangan, di mana ia memberi kuasa kepada British, dan di saat itulah sejarah penjajahan bermula di negara kita. Kali ini lebih buruk, Tuan Speaker. TPPA lebih buruk kerana ia menandatangani untuk memberi kuasa kepada syarikat multinasional yang terdorong atas kepentingan mengkaut untung semata-mata. Saya ada bukti dengan apa yang saya nyatakan. Antara yang menjadi kontroversi ialah Investor State Dispute Settlement ataupun ISDS. Kalau kita rujuk kepada pengalaman negara-negara yang telah pun menandatangani perjanjian free trade
dengan Amerika, kita akan dapati isu ISDS adalah satu persoalan yang cukup membimbangkan, yang penuh dengan kontroversi. Saya tidak ada masa untuk memanjangkannya, tapi cukuplah sekadar saya memberikan kasus-kasus yang pernah dibawa dan didakwa atas asas dan alasan free trade ini. Kerana asas ISDS adalah hak yang diberi kepada multinational corporation untuk mendakwa dan menyaman entiti sebuah negara yang berdaulat. Tuan Speaker, mari kita bayangkan sebuah syarikat multinational corporation boleh sue sebuah negara hanya atas undang-undang yang cuba mempertahankan kedaulatan negara itu. Asas apa ini? Dari mana sumbernya ini? Negara seperti Australia dan Kanada telah melalui pengalaman pahit ini. Kasus yang diperdengarkan dalam tribunal pelaburan antarabangsa hanya memberi perkiraan atas asas sesuatu pelaburan itu terjejas atau tidak, daripada mengambil kira sama ada undang-undang yang sedia ada bertujuan untuk memelihara kepentingan awam. The very basis of the cases is not about to defend the sovereignty of this country, but to defend the interests of the multinational corporation. Nah, ini amat memalukan kita. Bagaimana bisa kita boleh terima kedaulatan dan maruah ini dijajah melalui perundangan ini. Apa yang berlaku di Australia, antara yang disebut oleh rakan-rakan kita kasus Australia versus Philip Morris tahun 2012 tentang undang-undang tobacco plain packaging, US company versus Quebec dalam penangguhan shale gas mining, kos 250 juta. Kerajaan Quebec telah menahan projek itu atas kepentingan alam sekitar yang diadu oleh masyarakat setempat. Tapi multinational corporation ini mendakwa dan menyaman dengan 250 juta. Kenapa diadakan sekatan ini? Manusia hanya satu rakyat yang berwawasan dan kasih pada negara ini saja yang mampu berfikir bagaimana pencerobohan ini berlaku. Begitu juga dalam multinational pharmaceutical syarikat dari US, Eli Lilly, yang menyaman kerajaan Kanada. Tuan-tuan tidak pernah mau tanya kenapa dia menyaman? Kerana kerajaan Kanada mempertahankan ubat generik supaya rakyat awam boleh akses. Kerana itu dia disaman. Dan mungkin Menteri boleh jawab itu hanya kebimbangan sebagaimana yang dijawab oleh rakan-rakan kita. Ini bukan kebimbangan, ini sudah pun berlaku dan berpotensi berlaku kepada negara kita. Mengapa kita tidak mau ambil pengajaran daripada pengalaman yang sudah dilalui oleh negara ini, negara-negara lain? Isu kepentingan dan kedaulatan nasional, national interest, national sovereignty dari sudut kesihatan awam dan alam sekitar nampaknya boleh saja dicabar. Bukan entiti sebuah negara, tapi entiti multinational corporation yang memikirkan tentang keuntungan tetapi meletakkan risiko kepada negara ini. Kita tahu negara seperti Australia dan Kanada dari sudut infra perundangannya jauh lebih baik daripada kita, dan mereka terpaksa tunduk kepada tekanan-tekanan. Cuba tanya domain kita, infra yang ada kepada negara kita, bagaimana keadaannya kalau kita diasak begitu rupa? Saya rasa ahli-ahli parlimen di sini sudah pun boleh menjawab soalannya. Salah satu pengkritik keras ISDS menyatakan bahawa the right to regulate has not been preserved. Ini negara yang sudah tanda tangan, negara yang sudah lalui pengalaman ini. The only effective way to preserve it is not to undermining it via protection standard or excluding it.
hak untuk memperundangkan, yakni hak negara ini untuk memperundangkan sesuatu, tidak dipelihara dalam ISDS. Cara paling berkesan untuk melindungi hak ini ialah melalui pemeliharaan piawaian undang-undang, atau dicadangkan ditiadakan saja ISDS ini kerana dia melanggar kedaulatan undang-undang negara. Di sini kedaulatan negara telah dicerobohi, it's been compromised. Apatah lagi ia adalah proses satu hala, this is just one way. Dia boleh saman kita, Tuan Speaker, tapi bila kita nak pertahankan maruah negara, alam sekitar, kepentingan nasional, tak boleh. Apa perjanjian ini? Ya, Menteri akan jawab, saya tahu nanti mana betul. Datuk Menteri, saya sempat solat jemaah dengan dia di Surau Subang. Dia kelihatan begitu tertekan, tapi saya doakan pada dia supaya dia jujur menjawab. Insya-Allah. Insya-Allah. Yang sifat seseorang tak boleh disentuh. Tidak. Saya doa kepada Allah supaya dia tidak ada niat buruk, Pak Menteri. Saya amat menghormati Pak Menteri ini sebenarnya. Baik. Demokrasi nasional juga turut terjejas, kepentingan rakyat juga turut dinafikan, dan tidak syak saya berani menyatakan, Tuan Speaker, TPPA adalah penjajahan baru ke atas kedaulatan negara. Tak pergi jawab lah. Dengar pantun, kalau nak jawab dengar pantun. Jangan membaca sekerat-sekerat, sesal nanti, jangan kesesatan. Bukan menolak tetapi ambil berat. Salahkah saya mempertahankan kedaulatan? Tuan Speaker, geopolitik. Saya masuk kepada poin yang seterusnya, geopolitik. Kalau kita tengok dalam perjanjian itu, hanya 6 dari 30 chapter adalah tentang perdagangan. Baki 24 yang lain has got nothing to do with trade. Ini memberikan kami satu pandangan bahawa Amerika sebagai kuasa besar lebih mementingkan dasar untuk mengubah geopolitik rantau ini daripada mau berdagang dengan kita. Kita tidak menolak perdagangan. Cuba rekod di sini ya. Kami tidak menolak untuk berdagang dan bersaing di pasaran, tapi bukan dengan cara kita menggadaikan kedaulatan. Ini membawa kita kepada isu penimbangan kuasa China ke atas rantau ini. Mereka hanya mencari satu jalan supaya macam mana dia nak imbangi kuasa China ini dengan mengadakan perjanjian ini. Malah ada yang menganggap ia sebagai paksi pelancaran. Paksi pelancaran untuk mengimbangi kuasa Amerika ke atas China. Saya ada bukti. Obama pernah berucap dalam State of Union Address. Apa dia kata? With TPPA, China does not set the rules in that region. We do. He did not say that. Dan dia cakap itu dalam satu perhimpunan yang cukup penting bagi dasar-dasar luar negara Amerika. Saya tidak boleh dilarang daripada menganggap, bukan tanggapan buruk, tidak. Karena saya sayangkan negara ini, saya tidak dapat elak untuk memikirkan Malaysia ni dia cuba ambil semua orang, hati semua orang, trying to play safe with everyone. Dengan Amerika dia sandar TPPA. Habis lagi Big Brother China marah. Bila marah, dia bagi projek mega semua kepada Chinese Corporation. Apa bulat? Dah betul, semua orang tahu. Bandar Malaysia, Railway, apa lagi China mau? Rasanya dia pernah dengar ungkapan itu ya. Apa lagi China mau? China. Jadi apa? Kita ni apa? Ada pepatah Melayu kata apa? Gajah sama gajah bergaduh, pelanduk mati di tengah. Di celah-celah. Sini pun tidak, sana pun tidak. Akhirnya mereka untung, kita
tengah. Tak apalah, nanti Datuk Pa akan jawab. Itu juga apa isu Zokfan yang telah kita perjuangkan selama ini, zone of peace, freedom and neutrality. Di mana? Di mana ASEAN community? Malaysia adalah pengungsi, tak malu ke? Tak gerak lah, tapi kita pernah jadi pengungsi. Tolong jangan bercakap di sini. Tuan pengungsi, saya teringat Mesir pernah jadi broker tau. Mesir pernah jadi broker untuk Amerika bagi menetralisasikan hubungan Israel dengan negara Arab apabila Mesir tanda tangan perjanjian Camp David. Sejak itu Mesir terkenal sebagai broker Amerika supaya negara Arab lain boleh terima konsep perjanjian neutralisasi hubungan Israel. Adakah kemungkinan Malaysia juga jadi broker di sini? So this is about geopolitik. Yang di belakang pun bercakap tak bangun ya, Mas. Ya, siapa nak jawab? Sama macam Farid Sulong tadi. Ya. Farid Sulong. Sebab suara Farid Sulong begitu jelas kedengar. Jadi, so, oh, my good friend, please. Terima kasih. Tapi jangan ambil masa saya. Ada berapa minit lagi? 3 minit. Oh, bagaimana ni? 3 minit. Okey, saya bagi 10 saat. Now. Okey, habislah 10 saat. Okey, tak ada. Saya nak bagi tahu sikit saja mengenai containment geopolitik yang dibangkit oleh pemerintah ini. Saya hanya nak maklumkan semasa permulaan kepada perjanjian negotiation perjanjian ini, New Zealand and Australia make it very clear kepada trade negotiator Amerika, kalau perjanjian ini bermaksud for containment, ini menyekat China, mereka willing to pull out. Saya agak stand yang sama diambil oleh Malaysia. Satu lagi yang penting ini, pada tahun 2013, okeylah, memadai dengan 2 dulu. Saya juga semak kita di Capitol. Saya nak terima kasih lah, thank you for that input, terima kasih banyak. Saya nak ambil last point saya, itu pandangan rakyat. Jadi kita boleh bangga, kita lah satu-satu negaranya yang bincang isu ini di dalam parlimen. Kita pun cerita satu dunia. Orang lain tak buat kerja ni. Dan kalau orang tak buat, apa buat siapa? That's number one. Number two, dia bukan sekadar kita bincang sini, sebab the whole world knows when the Malaysian Parliament discuss something, the result is already known. There's nothing new about that. Dengan izin, tak ada benda baru di sini. So, saya mengatakan di sini bahawa proses itu penting, pelibatan rakyat itu penting, public hearing itu penting. Now we have this 16-17 volumes of chapter perjanjian. Kenapa sekarang kita tidak bentangkan kepada rakyat? Translate pun elek. Translate pun tak ada. Suruh orang baik bentak baca, dia tak faham satu benda. Kecuali semua tanya kepada wakil rakyat dah. Jadi, this is rushing into something yang kita rasa patutnya dah ada. Tadi saya ada dengar ada seorang dia kata tadi, masa tu kita tak ada chapter, macam mana kita nak bincang dengan rakyat? Dah ni ada dah. Bincang ada. Kenapa apa nak minta kami terus-terus nak luluskan? Jadi Masih bangun ya, Mak. Tapi ada seminit lagi tinggal. 1 minit dah lagi. Tak payahlah bagi buku katil ya. Tak ada, Wan. Okey. 3 saat. Ya, saya nak tanya sikit dulu. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya sikit. Tadi saya tertarik bila yang Berhormat sebut soal Zokfan itu, yang kita tahu merupakan satu pendekatan yang dicadangkan oleh Alhamdulillah Tun Razak. Dan kita lihat sekarang ni ada kecenderungan apa yang digagaskan yang baik oleh bekas Perdana Menteri sekarang ni dirosakkan dengan the current Prime Minister. Dengan izin minta pandangan. Itu saya minta Bukit Katil boleh sambungkan hujahan dia atas fakta itu, dan saya menyokongnya sebenarnya. Pew Research Survey menyatakan bahawa Malaysia lah antara yang paling lemah sokongan kepada TPPA. Ini terus saya cakap ke ahli Parlimen Barisan Nasional lah, ini rakyat ni. Ini terus saya tanya ke ahli Parlimen ni. Tanya dekat rakyat. Rakyat tu sama ada dia sokong UMNO ke, dia sokong apa ke, maka yang didapat daripada kajian itu menunjukkan bahawa Malaysia antara yang paling lemah sokongan kepada TPPA, iaitu 38%.
US yang gila-gila nak tanda tangan ni pun yang sokong 49% ya. Dan US menyatakan tunggu dulu, presiden baru kami nak sign. Yang kita kalut bersalah. Yang menentang sepenuhnya outright opposition, Canada 31%, Australia 30%, US 29%. Dalam konteks Malaysia, yang paling kurang sokongan terhadap perdagangan dengan US 14%. Adapun hubungan ekonomi yang lebih mendalam dengan China, sokongan 43% dari rakyat Malaysia. Kebimbangan hubungan dengan China kerana TPPA, rakyat Malaysia menyatakan 54% kebimbangan membawa kepada konflik dengan China. We are all this statistic. Jangan nak penuhi selera kita saja. Tengok yang di bawah. Apa kata mereka? Ya, boleh habiskan yang amat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Kamu bertanggungjawab. Dan saya kesian kepada Datuk Menteri, sebab dialah orang yang akan bertanggungjawab semuanya. Dan juga apabila ditanya tentang bagaimana sesuatu itu boleh hancur, idza di'atul amanah kaifa ida'atuha ya Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'ah. Sesuatu amanah itu disia-siakan, bagaimana dia disia-siakan jika bagi tugas sesuatu kepada orang yang tak tahu nak buat benda itu. Saya rasa kita tak mau sampailah kepada tahap itu. Cadangan saya, nanti orang kata cakap pandai tak bagi cadangan. Tidak menafikan perjanjian ini bagus, Mas Speaker. Ada baiknya. Ya, ada baiknya. Tapi dengar tetapi ni. Meletakkan piawaian perundangan di Malaysia mengikut undang-undang. Baguslah, Malaysia kena ikut international standard ya. Tapi sejauh mana Malaysia dapat menyediakan infra ke arah itu? Kalau rekod proses membuat undang-undang di Malaysia, satu dunia sudah tahu. Salah guna undang-undang untuk kepentingan pelabur dan parti yang memerintah bukan lagi benda yang rahsia. Apa yang berlaku di Pahang, di Gebeng, boksit, itu pun tak boleh ada penguatkuasaan. Macam mana? Ya, Muhammad masalah. Jadi kalau dalam negara kita pun kita tak boleh kawal, macam mana kita nak pertahankan kedaulatan negara kita? Ni tak cerita isu tabung haji, mana dia menyalih? Kedudukan kewangan yang tenat, reserve dia lebih rendah daripada dia punya liability. Kalau you tak boleh kontrol satu syarikat yang kita punya, macam mana kita nak kontrol lah? Tuan Speaker, this is the most important thing. Apakah kajian terhadap isi rumah yang akan efek dari sudut kesihatan awam, public health, ubat-ubatan, makanan, buruh dan dasar penggajian? Macam mana kesan kepada B40? Adakah kesenjangan pendapatan semakin melebar? Kalau kita nak kejar growth tapi kita punya kesan kesenjangan lebih teruk, berapa? Ya, Muhammad, cukup ya, Muhammad. Lembaga pantai boleh sambung yang itu yang Muhammad ya. Dia ada semangat, saya bagi dia semangat sebenarnya. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Ini nak landing dah, Datuk Menteri. Kita tak perlu tergesa-gesa. Kami cadangkan buatlah satu jawatan kuasa merentas kepartian. Ni kita dah ada chapter ni, kita cek balik, kita tengok balik, kita buat public hearing. Kemudian jawatan kuasa ini akan buat penelitian. This is about the country. It's not just about making money and growth. Dan kerana itu, ini yang paling penting ni. Kalau saya tak boleh sebut ni, saya tak boleh tidur malam ni. Apa dia? Kami daripada Pakatan Harapan terpaksa menolak usul ini atas hujah